Ramai sangat pesara yang tanya soalan macam ni. Anda pun mungkin selalu dengar rungutan yang berbunyi, kenapa jiran saya tu pesara kerajaan, elok aja dapat ubat terus. Tapi saya pula tiba-tiba kena beli sendiri dekat farmasi luar. Cuba bayangkan situasi ni. Pak Cik A dan Pak Cik B ni berjiran. Pak Cik A pesara persekutuan, pergi hospital, lepas jumpa doktor, terus dapat ambil ubat dan balik. Tapi Pak Cik B pesara negeri, bila sampai farmasi hospital, ubat tak ada stok. Jadi dia terpaksa pergi farmasi luar, keluar duit poket sendiri dulu untuk beli ubat, lepas tu baru nak kena isi borang untuk buat tuntutan. Bila melibatkan ubat harian yang kritikal dan mahal, macam ubat diabetes, ubat jantung, memang tak pelik lah kalau ada yang rasa benda ni macam tak adil dan membebankan. Jadi, persoalan utama yang timbul sekarang ialah kenapa prosedur diorang ni berbeza? Bukankah dua-dua tu pesara kerajaan? Kekeliruan macam ni memang sangat difahami. Yelah, tak ada siapa pun yang suka nak pening-pening dengan urusan birokrasi. Lebih-lebih lagi bila badan kita tengah tak sihat. Jadi, penerangan ni sebenarnya bertujuan untuk jawab soalan tu secara objektif. Kita takkan menyebelahi mana-mana pihak dan kita takkan cari salah sesiapa. Sebaliknya, kita nak tengok betul-betul struktur sistem tu sendiri supaya anda nampak dengan jelas apa sebenarnya perbezaan antara pesara negeri dan persekutuan. Okey, untuk pastikan penerangan ni mudah difahami, kita akan sentuh 5 perkara utama. Kita mula dengan hak rawatan bersama, lepas tu kita tengok bagaimana sistem persekutuan berfungsi, bagaimana pula dengan sistem negeri, kenapa wujudnya perbezaan ini, dan akhir sekali panduan langkah tuntutan. Baiklah, bahagian pertama, hak rawatan semua pesara. Ini asas yang paling penting untuk kita semua tahu. Satu benda yang kita kena jelas sangat-sangat dari awal, tolong jangan salah faham ya. Sama ada anda pesara persekutuan ataupun pesara negeri, dua-dua ada hak rawatan yang sama. Anda secara mutlak masih layak dan boleh dapatkan rawatan dekat hospital atau klinik kerajaan mengikut kelayakan. Tak kisahlah kalau nak buat pemeriksaan doktor berkala ke, perlukan rawatan wad ke, pintu hospital kerajaan tu sentiasa terbuka untuk anda. Kemudahan asas ni tak pernah ditarik balik pun daripada mana-mana pesara. Isu sebenarnya bermula bila kita sebut tentang kos ubat. Isu utama bukanlah sebab hospital tolak untuk rawat pesakit, bukan macam tu. Realitinya adalah soal pengurusan kos. Kalau ubat biasa macam ubat demam, ubat batuk, tu tak ada masalah, sentiasa ada. Tapi bila melibatkan ubat-ubat khas atau ubat berteknologi baru yang tiba-tiba kehabisan stok, persoalannya siapa yang kena tanggung kos ubat khas tu? Itu sebenarnya punca utama kenapa adanya perbezaan antara pesara negeri dan persekutuan, bukannya sebab rawatan. Okey, sekarang kita pergi lebih mendalam. Kita tengok apa bezanya antara sistem persekutuan dengan sistem negeri dari segi pengurusan. Untuk pesara kerajaan persekutuan, kemudahan perubatan mereka ni diselaraskan terus di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia iaitu JPA di peringkat persekutuan. Pendek kata, sistem mereka ni berpusat. Borang, proses, kelulusan, semuanya seragam satu Malaysia. Jadi, kalau ada ubat khas yang terputus stok dekat hospital kerajaan, sistem persekutuan ni mungkin dah ada saluran bekalan atau prosedur berpusat yang boleh bantu pesara ni dapatkan ubat tu. Tapi ingat ya, walaupun berpusat, semuanya masih tertakluk kepada kelayakan dan prosedur perubatan semasa. Tapi, ceritanya berbeza sikit untuk pesara kerajaan negeri. Kemudahan pesara negeri ni tak berpusat di bawah satu bumbung macam persekutuan tadi. Ia bergantung 100% kepada polisi dan bajet kerajaan negeri masing-masing. Macam yang kita tahu, setiap negeri ada cara urus kewangan yang berbeza. Jadi dasar perubatan pun pelbagailah. Contohnya, prosedur tuntutan dekat Selangor mungkin lain borangnya. Lain syaratnya kalau nak dibandingkan dengan Pahang atau Johor. Ada negeri yang proses sokongan kewangannya sangat cepat. Ada juga yang mungkin perlukan masa lebih lama sebab proses tapisan bajet yang berbeza. Dan sebab sistem tak berpusat ni lah, kalau pesara negeri perlukan ubat khas yang tak ada stok, mereka biasanya kena lalui 3 langkah ni. Mula-mula, terpaksa beli dulu ubat tu dekat farmasi luar guna duit sendiri. Nombor 2, kena simpan resip pembelian tu elok-elok. Dan ketiga, barulah bawa resip tu untuk buat tuntutan semula dengan Jabatan Kerajaan Negeri masing-masing. Sebab itulah pesara negeri selalu rasa proses mereka ni agak panjang dan rumit sikit. Sekarang kita masuk bahagian yang mungkin ramai tertanya-tanya. Kenapa prosedur ni berbeza dari mula? Jom kita tengok realiti pengurusan kos sistem kesihatan secara objektif. Kalau kita tengok di sebalik tabir, kos penjagaan kesihatan sekarang ni memang sangat tinggi. Penyakit-penyakit kronik macam diabetes, sakit jantung, masalah buah pinggang yang perlukan dialisis, rawatan kanser, semua ni menelan kos ubat yang luar biasa mahalnya. Dan kita pun tahu, rawatan untuk penyakit macam ni bukan macam makan ubat demam seminggu terus baik. Ia rawatan yang berterusan, memakan masa bertahun-tahun lamanya.
Disebabkan kos ubat jangka panjang ni naik setiap tahun, kerajaan persekutuan dan juga negeri ada tanggungjawab besar untuk urus kantung kewangan mereka dengan sangat teliti. Polisi yang mungkin kita nampak macam menyusahkan pada awalnya, contohnya macam proses tuntutan resit bagi pesaran negeri itu, sebenarnya adalah salah satu cara untuk pastikan bajet kesihatan kerajaan tak habis secara mendadak. Bila kewangan diurus dengan ketat macam ni, barulah bantuan tu boleh disalurkan secara konsisten untuk jangka masa panjang kepada semua rakyat yang betul-betul memerlukan. Seterusnya, mari kita tengok tentang status rawatan ahli keluarga. Isu ini melibatkan tanggungan perubatan bagi ibu bapa, pasangan dan anak-anak. Saya nak tekankan dekat sini, soal tanggungan ahli keluarga ni sangat spesifik. Jangan kita samakan kelayakan kita dengan cerita rakan pesara masa minum kopi dekat kedai. Sebab polisi tanggungan ni sangat berbeza ikut kategori pesara dan tahun bila anda bersara. Jadi, kalau hal ni melibatkan ubat atau rawatan isteri, suami atau anak-anak anda, nasihat saya mudah saja. Jangan buat andaian, pergi semak terus dengan agensi yang menguruskan persaraan anda untuk dapatkan jawapan yang paling tepat untuk kes anda. Okey, apa perlu buat sekarang? Kita beralih ke panduan praktikal untuk proses tuntutan bagi pesara negeri. Kalau anda pesara negeri dan berdepan situasi ubat habis dekat hospital, tolong ambil perhatian 4 langkah ni. Pertama, simpan semua resit perubatan. Satu tip penting, resit dari mesin farmasi itu dakwat dia sangat cepat pudar. Kadang-kadang seminggu dah hilang tulisan. Jadi, tolong tangkap gambar pakai telefon bimbit atau buat salinan fotostat terus. Kedua, pastikan anda minta surat pengesahan rasmi dari doktor pakar yang merawat. Ketiga, hubungi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri atau SUK untuk tahu prosedur dan borang terkini. Dan akhir sekali, jangan segan untuk rujuk balik dengan unit sumber manusia dekat jabatan terakhir tempat anda bekerja dulu. Mereka pasti boleh bantu bimbing anda. Cuma satu pesan saya, tolong jangan terus panik bila dapat tahu ubat kehabisan stok. Kita faham memang mudah rasa tertekan, tapi panik atau marah-marah takkan selesaikan keadaan, malah buat tekanan darah anda yang naik nanti. Paling penting, janganlah mudah percaya bulat-bulat dengan khabar angin atau mesej panjang-panjang dekat grup WhatsApp yang entah dari mana sumbernya. Banyak maklumat dekat media sosial tu tak sahih dan cuma buat kita lagi keliru. Tarik nafas, bertenang dan sentiasa rujuk kepada saluran rasmi. Kita dah pun sampai ke penghujung. Nak berdebat sistem mana lebih baik memang takkan habis. Tapi hakikatnya, isu kesihatan kita dan keluarga tak boleh tunggu birokrasi selesai. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Adakah anda benar-benar dah semak dan faham kelayakan terkini anda hari ini? Dah ada tak plan sandaran kewangan peribadi untuk keluarga kalau polisi kerajaan mula berubah masa depan? Saya harap penerangan ini beri anda gambaran yang lebih jelas. Simpan maklumat ni dan tolonglah kongsikan juga kepada rakan-rakan pesara lain yang mungkin tengah buntu. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama saya. Jaga diri elok-elok dan semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik-baik sentiasa.